Hello guys dan Assalamualaikum, kembali lagi ke Barau. Jadi kita akan bermain Minecraft. Jadi ini server yang ditunggu-tunggu adalah Tower of Mining ya guys. Jadi yang ni sudah update berapa minggu, dah lama dah. Jadi yang ni memang tak apalah, memang dah lama kan, biasalah. Jadi dah 3 minggu kita dah tak buat video lagi dah. Jadi tak tahulah nak cakap apa, sebab mikrofon sudah tiada. Jadi macam ni je. Okay, dan tu update dia adalah quest ya. Tengok kami sudah tiada dengan ini portal mode ya. Portal mode ada jadi belum tahu lagi lah. Jadi ni portal lah, boleh flint steel, water, nice. Jadi yang tu boleh menggunakan air untuk ni. Dan ni adalah ender dragon punya spawn. Jadi macam meletak api. Nah, dan kita lipat balik. Nah, dan kita ada ni tempat santai. Bro, ini sudah update lah. Coming soon. Oh no. Jadi dia tulis coming soon, tapi kita boleh teleport. GCM server water. Tempat paling santai. Jangan buat hal ya. Oh iyalah guys, dia suruh kita tak boleh buat hal lah guys. Jadi kita tengok NPC. Akak cleaner? Cleaner? Kenapa datang sini? Kenapa datang ni? Nak cakap sesuatu ke nak tanya? Kalau nak tanya silakan tanya. Kalau tak nak, tak apalah, boleh tanya. NPC, okey. Nanti kamu akan tanya bila ada masa ya. Malas nak tanya. Akak, kita cek dulu. Cek dulu. Oh, dia ada pokok. Tengok ada tempat makan. Oh, makanan. Jadi ada batu. Cuba tanya akak cleaner ni. Akak cleaner. Okay, akak cleaner. NPC, dalam kolam ada batu kat situ. Kalau nak tengok, pergi masuk. Kalau jumpa seseorang, nanti kamu boleh balik ke lobby. Okay, bye-bye. Macam tu yang akak cleaner cakap. Jadi kita akan masuk ke batu tu. Jadi kita akan tengok macam mana dia punya dia punya batu. Jom kita tengok. Okey, dalam batu tu kita ada polar bear 4 beruang. Oh, macam biasa kita pernah tengok dekat apa tu, server The Kampung. Ya, The Kampung. Yang ni macam The Kampung. Ya, The Kampung ya. Jadi yang ni The Kampung biasa kita tengok. Hai, 4 beruang teleport kat sini. Jadi tengok, hello brother, kau boleh travel mana-mana je. Tapi kalau nak pergi mod hard, nanti kau pergi akan jumpa tempat satu yang sama brother. Okey lah brother, bye bye dulu. Kita kena balik dulu ya guys. NPC, jumpa nanti brother. Jangan lupa untuk bagi salam sebelum pergi. Waalaikumsalam. Baik tu, dia ingatkan kita tu. Jadi kita akan pergi ke quest. Yang tempat yang kita ditunggu-tunggukan adalah ini. Ada NPC. Jadi kita akan meneruskan untuk mainkan hobi dia. Hobi senang sangat lah. Ya, senang sangat lah hobi. Teleport balik. Alamak. Aduh, kita boleh teleport balik dekat ni. Jadi kita tak boleh turun bawah. Nanti kita teleport balik dekat tempat yang kita spawn. Uish, macam ni Okay. Jadi kita nak sampai akhir. Okay, baru easy. Wow, baku easy. Kita boleh accept atau ni text. Kalau kita tekan merah tu, kita akan balik. Dan kalau kita accept, tak apa, kita balik dulu.
Kita balik dulu lah. Lagi senang daripada tu. Mak ai. Kat sana masih berperang lah. Okay guys. Macam tu guys. Jadi korang boleh tengok macam mana dia buat. Jadi kita sambung lagi dekat NPC yang tadi bernama Pak Beruang. Ya. GCM server, tempat paling santai. Jangan buat hal ya. Yeah. Jadi jangan cakapnya GCM server. Jadi dekat apa tu kita panggil, dekat Pak Beruang tu dia ada mod hide. Jadi kita akan bagi kena tanya ni dulu, tempat apa ni? NPC, sebenarnya ini tempat untuk santai. Kepada yang nak pergi borak ke, nak pergi baring ke, boleh, tapi tempat ni jangan buat kerja pula. Nanti kau buat, kau yang salah. Jadi sebenarnya kita boleh baring macam terbaling lagi di taman. Tak apalah. Jadi lupa. Warden dekat ni menebai kita lah. Jadi tak apa lah. Ni pun jadi semua kita akan tengok ke mod hide. Macam mana tu? NPC, okay. Brother, semoga berjaya, muka gembira. Wah, macam tu Jadi semua dia bagi kita quest macam biasa kita buat tu. Aduh, dah lah susah. Dah lah warden tu ada. Jadi kita akan meneruskan untuk pergi ke tempat yang biasa kita pergi tu. Okay, kita accept. Kita lari. Bagus. Jadi sampai situ sajalah. Disebabkan kita tak ada pedang untuk lawan. Ya, kita ada iron condom yang di mana dia boleh lawan warden. Jadi korang boleh tengok dalam item ni ada iron anggut. Malas nak buat. Jadi kita ambil NPC dulu. Ya, update dia, chest sudah menjadi chest sudah menjadi kebanyakan. Chest sudah jadi banyak. Disebabkan apa? Sebab tempat masak tu akan bertukar kepada tempat lain. Jadi sampai sini je lah guys. Ya, warden ada double, iron condom pun sudah tiada. Macam tu lah. Jadi bye bye untuk semua.